Okay, permainan tu ni nampak dah kata di sini ada 3 warna kan. 3 warna ni macam warna lampu isyarat kan. Ada hijau, ada merah, ada kuning. So, Saigi bila teacher tunjuk warna hijau, Aisyah kena lari. Kalau teacher tunjuk warna kuning, Aisyah kena slow. Kalau teacher tunjuk warna merah, Aisyah kena berhenti. Okey, boleh? Nanti teacher akan tunjuk secara rawak. Kalau teacher tunjuk merah, Aisyah berhenti. Kalau teacher tunjuk hijau, Aisyah lari. Kalau teacher tunjuk kuning, Aisyah slow. Okey, boleh? Hari ni kita akan main permainan lampu isyarat. Okey, teacher akan terangkan dulu kat kamu ni untuk apa, ni untuk apa, warna ni untuk apa. Okey, warna hijau untuk laju. Kalau warna merah untuk berhenti. Kalau warna kuning untuk pelan-pelan. Okey, teacher tanya sekali lagi, warna merah untuk berhenti. Cakap kuat sikit, untuk apa? Berhenti. Okey, kalau warna hijau, laju. Kalau warna kuning, perlahan. Okey. Lepas tu, teacher akan tunjuk macam mana cara nak main dia. Okey, boleh Okey, teacher akan tengok Contoh macam kalau teacher tunjuk warna kuning. Okey, saya kena slow. Kalau teacher tunjuk warna hijau, saya kena laju. Kalau teacher tunjuk warna merah, saya kena berhenti tu. Saya tak boleh bergerak langsung. Okey, faham tak? Faham tak? Okey. Okey, kita start. Hijau, kuning, merah. Okey, kita start. Kita sambung, kita buat lagi ya. Okey, kuning, hijau, merah. Kan kita dah habis main kan? Awak happy tak main ni? Happy? Happy? Macam mana happy? Happy sikit. Happy. Tak apalah, dia pemalu. Dia pemalu. Lepas tu, di sini nak tanya sekali lagi, okey? Tadi kad merah ni untuk apa? Berhenti. Cakap kuat sikit untuk berhenti. Kalau kuning, slow. Betul. Kalau hijau, laju. Betul. Pandailah awak ni. Okey. Itu saja kita punya permainan pada hari ini. Nanti kita akan buat permainan yang ni juga, okey? Kita petang untuk diri sendiri.